Sekarang kami sekeluarga dah selesa. Petik-petik kipas gerak. Petik-petik lampu nyala. Ada peti sejuk. Internet pun ada. Dulu, masa rumah lama, susah. Kena mandi luar rumah, kat perigi. Sekarang, pulas-pulas kepala paip, keluar air. Air hujan pun ada dalam rumah. Rumah dah cantik. Dinding pun semua batu je. Tak ada lubang-lubang. Yang paling best bila keluar rumah dah tak perlu selalu basuh kaki. Sebab jalan semua dah elok. Tak macam dulu. Jalan banyak lopak-lopak. Lepas tu jalan pun tanah je. Mak ayah senyum je selalu. Saya dan abang pun suka.